Menara masjid dibina agar azan yang dikumandangkan terdengar dalam jangkauan yang luas. Seterusnya, ruang tanaman sering digunakan oleh kaum muslimin dan muslimat untuk berehat. Terdapat juga ruang pelamin untuk majlis akad nikah bagi pasangan mempelai. Antara bahagian yang paling penting di dalam masjid adalah tempat mengambil wuduk bagi kaum muslimin dan muslimat. Ruangnya yang luas dapat memberikan keselesaan kepada para jemaah yang hadir untuk beribadah. Okey, jadi di sinilah bilik pengurusan jenazah di mana jenazah akan dikafankan dan dimandikan. Ruang ini mempunyai pelbagai alat yang lengkap untuk digunakan bagi memandikan dan mengkafankan jenazah. Sebelum masuk dalam masjid, jangan lupa baca doa. Kita beralih kepada ruang yang paling utama, iaitu ruang solat untuk para jemaah. Masjid Ar-Rawdah mempunyai ruang solat yang amat luas dan terdapat penghadang di antara ruang solat muslimin dan muslimat. Ini adalah ruang pejabat pentadbiran untuk Masjid Ar-Rawdah. Jadi, untuk bilik ini pula adalah pejabat nazir, iaitu ketua pengurus pentadbiran di masjid. Mula daripada sini, kita ada pejabat pentadbiran. Kemudian kita ada bilik isyarat. Kemudian kita ada surah bacaan di sini. Kita ada bilik bilal, bilik imam dan juga bilik azan. Selain dari itu, terdapat ruang mimbar yang terlihat moden dengan penambahan seni khat, iaitu khat kufi. Dan ini adalah bahagian solat muslimat di bahagian atas. Motif seni dapat mewujudkan rasa tenang dan memperlihatkan keunikan seni bina Islam. Di setiap pelusuk masjid, terdapat beberapa motif yang cantik dan unik seperti motif geometri yang ada di bahagian dinding dan siling. Ada juga motif arabesque, iaitu motif tumbuhan seperti di lantai dan penghadang di antara ruang solat muslimin dan ruang solat muslimat. Seni khat seperti khat suluth, kufi dan kufi musyafi merupakan hasil seni visual yang amat indah turut diaplikasikan sebagai hiasan di ruang ibadah Masjid Ar-Rawdah. Seni yang terakhir ini dapat menarik perhatian kami, iaitu zikir yang diaplikasikan pada lampu utama ruang solat Masjid Ar-Rawdah. Semoga ilmu yang kita pelajari ini dapat memberikan manfaat kepada diri kita dan juga orang lain. Syukran lakum jami'an.